Assalamualaikum, nama saya Muhammad Zul Hakim Mazinuddin. Nombor matrik saya ialah C24A2193. Saya akan memberikan mukadimah awal berkaitan dengan e-learning. Okey, seperti kita tahu, perkembangan teknologi maklumat yang pada masa kini telah mengubah landscape pendidikan secara drastik dan ia melibatkan dua komponen utama iaitu e-learning dan juga bahan multimedia pendidikan. E-learning ini ialah ia merujuk kepada sistem pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan elektronik, khususnya menggunakan komputer, internet, perisian lain dan sebagainya. Dan ia juga bukan hanya sebagai medium penyampaian maklumat yang dilakukan dalam kelas talian secara semata-mata, tapi ia juga merangkumi spektrum yang luas dengan penggunaan teknologi. Dan bahan multimedia dalam pendidikan ini pula ialah merupakan integrasi pelbagai jenis media digital untuk menyampaikan isi pelajaran dengan lebih berkesan. Dan ia bahan multimedia yang baik bukan sahaja pada sekadar hiasan, ia juga berfungsi untuk menyampaikan maklumat dengan lebih jelas kepada pelajar dan ia juga sebagai alat untuk memudahkan pemahaman ketika melakukan pembelajaran. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nuri Izzati Dana binti Isyad Izzuan. Nombor matrik C25A2940. Sekarang saya akan menerangkan mengenai definisi e-learning. Perkembangan pesat teknologi maklumat dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam sistem pendidikan masa kini. Salah satu perubahan yang paling ketara ialah kemunculan e-learning, iaitu kaedah pembelajaran yang memanfaatkan teknologi digital dan internet sebagai medium utama penyampaian ilmu. E-learning telah menjadi alternatif dan pelengkap kepada pembelajaran tradisional, terutamanya dalam usaha meningkatkan akses, fleksibiliti dan keberkesanan pembelajaran. Secara umumnya, e-learning merujuk kepada proses pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan melalui platform digital dengan bantuan sambungan internet. Melalui e-learning, pelajar tidak lagi bergantung sepenuhnya kepada kaedah bersemuka di dalam bilik belajar. Sebaliknya, boleh mengakses bahan pembelajaran secara dalam talian seperti nota digital, video, audio, animasi, kuis dan tugasan. Kaedah ini juga menyokong pembelajaran kendiri di mana pelajar dapat mengawal masa, tempat dan kadar pembelajaran mengikut keperluan masing-masing. Bagi memastikan kelancaran pelaksanaan e-learning, pelbagai platform e-learning telah dibangunkan. Antara platform yang sering digunakan ialah e-learning management system iaitu LMS seperti Google Classroom, Moodle, Canvas dan Blackboard. LMS berfungsi sebagai sistem pengurusan pembelajaran yang membolehkan pendidik memuat naik bahan pembelajaran, memberikan tugasan, menjalankan penilaian serta berinteraksi dengan pelajar secara dalam talian. Selain itu, terdapat juga platform Massive Open Online Course MOOC seperti Coursera, edX, Udemy dan FutureLearn yang menawarkan kursus dalam talian kepada orang ramai tanpa had bilangan peserta. Platform MOOC memberi peluang kepada pelajar untuk menimba ilmu, meningkatkan kemahiran dan mendapatkan sijil tanpa perlu hadir secara fizikal ke institusi pendidikan. Terdapat beberapa perbezaan antara pembelajaran tradisional dan pembelajaran e-learning. Pembelajaran tradisional dijalankan secara bersemuka di dalam bilik belajar dan bergantung kepada buku teks serta nota bercetak. Sebaliknya, e-learning dijalankan secara dalam talian menggunakan bahan multimedia lebih interaktif. Seterusnya, saya akan memberikan sedikit sebanyak berkaitan dengan kepentingan e-learning. Kepentingan yang pertama ialah fleksibiliti masa dan tempat, iaitu pelajar tidak akan lagi terikat dengan lokasi fizikal ketika untuk belajar. Sebagai contoh, pelajar boleh mengawal kelajuan pembelajaran mereka sendiri. Sebagai contoh, jika satu topik mereka sukar difahami, mereka boleh mengulang tayang video semula untuk memahaminya semula. Kepentingan yang kedua ialah peningkatan literasi digital, iaitu hal ini secara tidak langsung menyebabkan penggunaan platform seperti Google Classroom, Microsoft Teams dan sebagainya untuk membolehkan pelajar boleh mengakses untuk melakukan pembelajaran bersama guru secara bila masa dan secara tidak langsung menyebabkan mereka mahir untuk menggunakan teknologi. Kepentingan yang ketiga ialah kos yang lebih efektif, iaitu e-learning ini dapat mengurangkan beban kepada kedua-dua belah pihak
iaitu secara tidak langsung mengurangkan kos pengangkutan, penginapan dan penyewaan ruang kelas. Dan seterusnya, untuk kepentingan yang keempat ialah kepelbagaian sumber dan multimedia, iaitu hal ini secara tidak langsung menyebabkan e-learning ini menawarkan pengalaman multisensori yang banyak, iaitu seperti penggunaan video, simulasi 3D dan kuis interaktif ketika pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Hal ini secara tidak langsung menjadikan sesi pembelajaran itu tidak membosankan. Seterusnya, saya akan membantahkan tajuk trend semasa e-learning. Trend pertama ialah fokus kepada soft skills dan kesejahteraan. Hal ini dikatakan kerana e-learning kini menekankan kemahiran insania seperti kecerdasan emosi, pemikiran kritikal dan kepimpinan yang dibangunkan melalui platform digital. Seterusnya ialah pembelajaran dalam aliran kerja. Pembelajaran kini berlaku secara semula jadi dan secara langsung tanpa mengganggu aktiviti kerja harian. Trend seterusnya ialah sijil digital. Penggunaan teknologi blockchain dapat membantu memastikan pengesahan sijil yang lebih selamat serta mengatasi masalah sijil palsu. Akhir sekali ialah penerapan AI generator dan tutor AI. Hal ini dikatakan kerana AI ini bukan lagi sekadar alat bantuan, tetapi bertindak sebagai tutor peribadi yang menyediakan laluan pembelajaran adaptif mengikut keperluan pelajar. Kesimpulannya, trend e-learning ini masa kini lebih fleksibel, selamat dan berpusatkan pelajar. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang bahan multimedia dalam pendidikan. Bahan multimedia pendidikan merujuk kepada penggunaan pelbagai elemen media untuk membantu proses pengajaran dan pembelajaran. Antara bahan multimedia yang digunakan ialah teks. Teks merangkumi bahan bacaan seperti e-buku, artikel dalam laman web pendidikan serta skrip yang digunakan dalam video pembelajaran. Teks berfungsi untuk menyampaikan maklumat secara jelas dan terperinci. Selain itu, grafik juga merupakan bahan multimedia yang penting. Grafik merangkumi infografik, terminal digital, imej, carta dan gambar rajah. Penggunaan grafik membantu menerangkan konsep dengan lebih mudah difahami serta menarik minat pelajar. Seterusnya ialah audio. Digunakan dalam bentuk rakaman suara, narasi atau bahan audio yang menyokong pembelajaran. Elemen audio membantu meningkatkan kefahaman pelajar, terutamanya bagi penerangan dan penjelasan sesuatu topik. Akhir sekali, video dan animasi. Video digunakan untuk menunjukkan demonstrasi eksperimen, pengajaran atau dokumentari pendidikan. Manakala animasi 2D atau 3D boleh digunakan untuk menerangkan proses yang kompleks seperti kitaran air atau cara kerja sel. Kesimpulannya, penggunaan bahan multimedia seperti teks, grafik, audio dan video dan juga animasi dapat menjadikan pembelajaran lebih menarik dan berkesan. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang trend multimedia dalam pendidikan. Trend pertama ialah multimedia interaktif. Multimedia interaktif merupakan gabungan teks, imej, audio, video dan animasi dalam satu perisian. Tujuannya adalah untuk menarik perhatian pelajar dan meningkatkan pemahaman sekaligus menjadikan proses pembelajaran lebih hidup. Selain itu, platform pembelajaran dalam talian juga semakin digunakan. Platform seperti Google Classroom dan model berfungsi sebagai pusat pembelajaran maya untuk perkongsian bahan, kuis serta interaksi antara guru dan pelajar. Seterusnya ialah gamifikasi. Gamifikasi melibatkan penggunaan elemen permainan seperti mata, lincana dan papan pendahulu dalam pembelajaran. Contohnya, penggunaan aplikasi seperti Kahoot atau Quizizz dapat meningkatkan pelibatan serta motivasi pelajar. Akhir sekali ialah alat penciptaan media interaktif. Aplikasi seperti Genially, Canva dan PowerPoint interaktif digunakan oleh guru dan pelajar untuk menghasilkan kandungan pembelajaran yang lebih menarik dan kreatif. Kesimpulannya, penggunaan trend multimedia dalam pendidikan dapat menjadikan pelajaran lebih interaktif, menyeronokkan dan berkesan. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang teknologi web terkini e-learning. Pertama, HTML5 dan CSS3 telah digunakan untuk membangunkan kandungan pembelajaran yang interaktif seperti video, animasi dan kuis. Teknologi ini membolehkan pelajar belajar
secara lebih menarik tanpa memerlukan perisian tambahan. Kedua, aplikasi web responsif membolehkan platform e-learning diakses dengan lebih baik melalui pelbagai peranti seperti telefon pintar, tablet dan komputer. Ini memberikan fleksibiliti kepada pelajar untuk belajar pada bila-bila masa dan di mana sahaja. Seterusnya, cloud computing digunakan untuk menyimpan bahan pembelajaran dan data pelajar secara dalam talian. Teknologi ini memudahkan akses maklumat, meningkatkan keselamatan dan menjimatkan kos pengurusan data. Akhir sekali, kecergasan buatan atau AI memainkan peranan penting dalam pembelajaran adaptif. AI membantu menyesuaikan kandungan pembelajaran mengikut tahap kefahaman pelajar, sekaligus meningkatkan keberkesanan proses pembelajaran. Kesimpulannya, teknologi web terkini menjadikan e-learning lebih fleksibel, interaktif dan berkesan selari dengan keperluan pendidikan digital pada masa kini. Baiklah, saya akan teruskan pula dengan cabaran e-learning. Walaupun e-learning semakin meluas digunakan dalam sistem pendidikan moden, pelaksanaannya tidak terlepas daripada pelbagai cabaran yang boleh menjejaskan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. Cabaran-cabaran ini perlu diberi perhatian serius agar e-learning dapat dilaksanakan secara lebih berkesan dan inklusif. Salah satu cabaran utama e-learning ialah akses internet yang terhad. Tidak semua pelajar mempunyai kemudahan internet yang stabil dan berkelajuan tinggi, terutamanya mereka yang tinggal di kawasan luar bandar atau pedalaman. Sambungan internet yang lemah boleh menyebabkan gangguan semasa mengikuti kelas dalam talian, kesukaran memuat turun bahan pembelajaran serta masalah untuk menyertai sesi pembelajaran secara langsung. Keadaan ini bukan sahaja menjejaskan kefahaman pelajar, malah boleh mewujudkan jurang pendidikan antara pelajar yang mempunyai akses teknologi yang baik dengan mereka yang kurang berkemampuan. Selain itu, kekurangan teknologi dalam kalangan pelajar dan pendidikan turut menjadi cabaran yang signifikan. Tidak semua individu mahir menggunakan peranti digital, aplikasi pembelajaran atau bahan multimedia. Pelajar yang kurang mahir mungkin menghadapi kesukaran mengendalikan platform e-learning, manakala pendidik pula mungkin sukar menyediakan bahan pembelajaran digital yang berkualiti dan interaktif. Kekurangan kemahiran ini boleh menyebabkan proses pembelajaran menjadi tidak lancar serta mengurangkan keberkesanan penyampaian ilmu. Seterusnya, kos penggunaan bahan multimedia juga menjadi cabaran dalam pelaksanaan e-learning. Penggunaan video, animasi dan perisian interaktif memerlukan peranti yang sesuai serta sambungan internet yang mencukupi yang boleh membebankan pelajar dari segi kewangan. Bagi institusi pendidikan pula, pembangunan bahan multimedia berkualiti tinggi memerlukan kos, masa dan kepakaran teknikal yang tinggi, sekaligus meningkatkan pembelajaran operasi. Akhir sekali, isu keselamatan dan privasi data merupakan cabaran yang semakin menyimbangkan dalam e-learning. Pelaksanaan pembelajaran dalam talian melibatkan penyimpanan dan perkongsian data peribadi pelajar dan pendidik, termasuk maklumat peribadi, rekod akademik dan hasil tugasan. Sekiranya sistem keselamatan tidak kukuh, data tersebut berisiko kepada kebocoran, penggodaman dan penyalahgunaan yang boleh menjejaskan kepercayaan pengguna terhadap platform e-learning. Kesimpulannya, e-learning dan bahan multimedia pendidikan mengintegrasikan teknologi untuk menjadikan pembelajaran lebih fleksibel, interaktif dan berpusatkan pelajar. Hal ini membolehkan mereka belajar mengikut kadar sendiri, mengulang topik tanpa rasa malu dan meningkatkan pemahaman melalui pelbagai pendekatan visual, auditory dan kinestetik. Ia memberi daya guru serta melahirkan generasi pelajar yang lebih seimbang, konektif, efektif dan mahir dalam kemahiran abad ke-21 dengan mengintegrasikan teknologi terkini dalam pengajaran dan pembelajaran.